Okey, qadhiyah intihal. Qadhiyah intihal ni maksud dia isu plagiat. Boleh buka muka surat 164. Kita mula dengan Ibnu Salam. Ibnu Salam ada dekat perenggan first 1 2 3 4. Ada kat situ Ibnu Salam. Dia cerita apa? Dia ada terangkan pasal qadhiyah intihal ni dekat dalam buku dia Tabaqat Fahul Syu'ara. Okey, isi dia yang pertama, kita pergi kat perenggan seterusnya. Perenggan yang kedua, baris kedua, waqad raddaha sampai wada'in. Situ dia cerita apa antara faktor kabilah-kabilah pada masa dulu, dia tambahkan syair dia untuk apa? Untuk dia tambahkan moral dalam syair dia. Itu antara faktor dia. Lepas tu amil arwah wada'in. Untuk sebab dia juga merupakan pencetus wada'in tu maksud dia pencetus. Wa amir ruh wada'in ni tak tahu maksud dia apa. Lepas tu seterusnya ada sambungan yaqul lama raji'at. Itu antara isi dalam buku. Tapi poin dekat sini antara faktor orang-orang dulu dia tambah syair dia dalam dia tambah syair sebab apa? Sebab nak tambah moral. Sebab dia nak tambah moral dalam syair dia. Itu yang dia ciplak-ciplak syair dia. Okey, itu Ibnu Salam. Lepas tu buka muka surat 166, perenggan yang ketiga, yang waqad lafatat tu. Waqad lafatat sampai minha. Itu isi dia. Lafatat tu maksudnya menarik perhatian. Waqad lafatat menarik apa yang menarik perhatian, apa yang menarik perhatian masalah ni. Qadhiyah intihal. Isu plagiat syair jahili, sebab para pembahas yang moden daripada orientalis Arab. Maknanya isu qadhiyah intihal ni dia telah menarik, masalah qadhiyah intihal ni dia telah menarik minat orientalis dan orang Arab. Dan masa ni jugalah Nordicare tu dia mula untuk berikan pandangan tu, badaan nazara fiha Nordicare. Lepas tu isu tak ada apa-apa tu pada tahun 1864 telah membacanya Al-Wadhin yang mana yang telah mengembangkan koleksi syair yang ada pada ni Sitah Jahili ni, Amrul Qais, Nabigha, tu sampai Antarah. Lepas tu sebab tu dia dah mula dah syak pada sihah syair jahili amah. Dia syak pada syair jahili yang am ni. Lepas tu min tahiyyuma tu maksud dia apa? Dia terhad kepada bilangan yang kecil daripada qasidah-qasidah yang mana penyair ni boleh untuk taslim, yang boleh menyempurnakan dengan bisihatihi tu, macam maksud macam menyempurnakan dengan menyempurnakan dengan kesihatan mereka lah. Alah, saya tak faham pula korang ni. Lepas tu kat situ ada juga yang Nordicare ni dia telah melakukan perhatian mulahazah an syakal dan masih lagi melazim kasidah-kasidah yang betul dalam tartib dan lafaz pada setiap darinya. Nampak kat sini maksudnya masalah qadhiyah intihal ni telah menarik perhatian orientalis Arab, dan masa ni lah dia telah menyebabkan Nordicare ni telah bermulanya untuk memberi pandangan. Dia telah baca macam mana Wadhin ni kembangkan syair dekat Sitah Jahili ni semua. Okey, kat situ. Okey, itu poin yang ketiga. Lepas tu poin keempat bawah kita masuk dekat Majlius. Majlius ni dia lagi akbar min atharu. Dia lagi besar. Maksudnya kesan daripada kritikan Majlius ni lagi besar terhadap masalah ni. Ketika mana dia menulis maqal mufassilan yang bukan dia nak bahasa Melayu terperinci. Maqal yang lebih terperinci. Ya mah. Yalah maqal ada tahu lah artikel ni kan. Yang terperinci macam mana nak kembangkannya. Lepas tu ada dalam majalah tu, majalah Jam'iyah Malakiyah Al-Asiwayah. Macam mana nak sebut macam mana. Pada bulan Julai 1925, yang mana yang tajuk dia yang mana tajuk dia telah diceritakan sebelum ni, iaitu Usul Sya'rul Arabi. Maksudnya Majlis dia cerita dia kritik
ketika mana dia tulis artikel-artikel tentang kira dia kritik benda ni dalam majalah Jami'iyah tu pada 1925, seperti yang tadi saya ni, iaitu dalam usul Sya'rul Arabi. Itu poin keempat. Lepas tu boleh muka surat sebelah. Muka sebelah 167. 167 ni poin dia penenggan yang first 1 2 3 4 5 6 7, baris yang ketujuh wa yaqulu walau an, patu ta'nim. Dan patu dia sambung enggak majlis ni, dia berkata walaupun syair ni sahih dan untuk menunjukkan dia kata syair ni sahih untuk menunjukkan lajah-lajah kabilah-kabilah yang berbilang dalam jahiliah, seperti mana yang ditunjukkan pada kita perbezaan antara bahasa kabilah-kabilah Syamaliyah, Adnaniyah dan Lughah Humairiyah. Humairiyah ni dekat Yaman yang berada di utara. Faham kan? Tu faham. Okey, kita pergi kat bawah tu peringkat yang Lughah Quran Fusha. Itu poin yang ke-6. Poin yang ke-6 tu patu Lughah Quran Fusha. Pada waktu ni pada pandangan majlis juga dia cakap bahasa Quran yang Fusha dia menjadi utama dalam masyarakat jahiliah dan kepada syair-syair sejak bahasa Quran yang Fusha ni sejak permulaan hadzal asr jadi sejak zaman kan, sejak permulaan zaman ni, yang mana dia telah menyusun bihawana kerana lajah Quraisy, dan waktu itu telah tersebar Lughah Quran ni sebab diniyah, iqtisadiyah, wasiasiyah, maknanya sebab agama, sejak itisad, sejak ekonomi lah, dan sebab benda ni lah telah tersebarnya Lughah Quran Fusha. Lepas tu fakana syu'ara yang zimun pada penyair juga telah menyusun, yang mana mutakhallin tu kosong, telah macam menyifatkan telah menyifatkan yang mutakhallin yang lahjah tempatan dia orang tu kosong, maknanya macam dia orang tak ada lahjah tempatan kat atas nahwu apa yang telah dihasilkan oleh para Arab pada zaman mereka, pada zaman kita, yang mana pada tu ada ikhtilaf lajah, yang mana pada masa itu ada ikhtilaf. Kiranya kat situ tak ada lajah tempatan, sebab itu banyak perbezaan antara sebab tu ala ikhtilaf lajat baldatihum wa aqalimihim, telah terdapat perbezaan lahjah antara setiap negeri. Sebab tu masa tu dia tak ada bahasa, dia tak ada lughah fusha yang tetap, dia tak ada lahjah yang tetap, lahjah mahaliyah, lahjah tempatan yang tetap. Okey kan, faham ya? Okey, lepas tu poin yang ketujuh, perengganan yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke-6 dari bawah. Wa akharat adalah patu yang bukti terakhir yang menunjukkan majlis ni kononnya muzaimih itu maksudnya kononnya, yang majlis ni kononnya anan nuqush muktashifah terbongkar ketika mana malikat kerajaan kan, kemana kerajaan jahiliah mutahaddarah yang moden lah, kerajaan jahiliah yang moden dan khas, dan masa ni kerajaan Yaman dia tidak menunjukkan apa-apa pun wujud yang mana ada aktiviti syair. Kerana waktu ni telah terbongkar yang konon-kononnya majlis ni masa tu kantoi lah kira, maknanya kerajaan waktu ni tak ada pun aktiviti syair sebenarnya. Dan macam mana fakai fa'atihu libadu ghair mutahadirin sampai Imam Malik, dan dia itulah dia cakap macam mana libadu orang-orang Badui ni yang mana dia tak moden untuk menyusun syair, sedangkan orang-orang yang dalam negara pun, orang yang berkerajaan tu pun dia tak susun syair. Macam tak logik benda tu. Okey. Lepas tu itu poin yang ke-7. Poin yang ke-8 wadah hadar tu menyangkal. Wadah tu menyangkal. Dan Brownellis ni telah menyangkal bukti ini. Sebab apa? Sebab nizam syair ni dia bagi Barwinlish ni, bagi dia nizam sistem penyusunan syair ni dia tak berkaitan dengan hadarah ataupun dengan budaya masing-masing. Dan keadaan dia tak berkaitan lah dengan masyarakat hadarah ataupun dengan ekonomi ataupun dengan keadaan masyarakat. Gunakan faturiyam liyun. Okey, tak ada apa. Okey, itu poin ke-8. Lepas tu boleh buka surat 170. 170 penggan yang kedua, wa idza tarakna mustasyrikin. Penat kot. Ni benda ni. Tarakna tu ditinggalkan.
mustasyrikin Arab. Kiranya telah ditinggalkan, kita orientalist telah tinggalkan pada kita Arab mustasyrikin. Telah meninggalkan kepada kita lah. Mustasyrikin mana meninggal pun. Dah meninggal. Arab mustasyrikin. Mustasyrikin meninggalkan kepada kita kan. Betul lah. Mustasyrikin meninggalkan kepada kita tentang alarm yang moden wal ma'asir dan contemporary. Tentang wujudnya wujud dan wujud Mustafa Shadiq Rafi'i. Dia cakap Mustafa Shadiq Rafi'i ini menunjukkan yang masalah isu plagiat ni dalam syair jahili ni secara terperinci dalam kitabnya Tarikh Adab. Yang tu. Tetapi walakinnahu la yatajawazu, tapi dia tidak melampaui seperti mana dia tidak melampaui maknanya dia tidak sampai seperti mana orang-orang yang lalu diceritakan. Kiranya masalah qadhiyah intihal ni dia telah diceritakan dalam kitab Tarikh Adab Arab oleh Shadiq Ar-Rafi'i, tetapi cerita tentang masalah qadhiyah intihal ni dia tidak sampai, dia tidak melampaui. Tajawuz tu tidak melampaui cerita yang mana orang Arab dulu cerita. Kena orang dulu cerita lagi teruk dia dari kutub masalah tu Okey, lepas tu poin terakhir bawah tu wa khalafa sampai tafsilan. Wa khalafa maksud apa? Belakang. Macam pelik tu kat ni wa khalafa. Wa khalafa tu macam pelik, kita Mustafa terus. Lepas tu dia sambung lagi sikit. Mustafa Rafi'i Taha Husin tu dia telah belajar masalah-masalah pembelajaran mustaqidah yang melimpah-limpah dalam kitabnya. Kiranya kat sini nak cakap Mustafa Rafi'i Taha Husin ni telah mengajar masalah-masalah pembelajaran yang melimpah yang banyak dalam kitabnya Syair Jahili, yang mana dia membincangkan ahdasu tentangnya getaran yang hebat. Ataupun kat sini Rujah Nikah ni tak tahu maksud dia apa. Seolah macam getaran tu yang telah memberi kesan yang banyak kepada muhafizin, kepada penjaga-penjaga dan pembahas-pembahas yang menghalang untuk bangkangnya. Kiranya dia telah mengkritik dengan hebat akhirnya. Buku Tuk Syair Jahili itu telah memberi getaran yang hebat kepada penjaga-penjaga yang mana dia menghalang untuk orang dulu mengkritik tentang syair ni kan. Walam yalbasu menetap yalbasu al-nafi magnun. Dah habis. Sebenarnya ada poin lagi. Poin terakhir dia ada kat muka surat Las 175 wal haqqu sampai lamasan. Itu sebenarnya dia punya kesimpulan Kau boleh baca sendiri kesimpulan dia. Dah itu cukup. Aku rasa faham je benda ni. Dia cerita adik mula-mula ingat mula dia cerita pasal Ibnu Salam. Lepas Ibnu Salam dia cerita pasal siapa? Tak, dia soal Majlius lagi. Dia bercerita ni cerita pasal Majlius. Lepas tu dekat situ ada juga cerita pasal mustasyrikin Arab, mustasyrikin pasal orang-orang orientalis. Lepas tu lepas Majlius baru dia cerita lepas Majlius dia cerita pasal mustasyrikin. Lepas tu baru dia cerita pasal Mustafa Ar-Rafi'i Taha Husin. 4 orang. Cukup 13 minit Okey dah. Good luck Sam. Bye.